serendah RM20 saja. Klip seterusnya pada pukul 4.30. Hanya ada 10 seat saja tinggal ni. Okey, kepada para pengunjung yang masih belum mendapatkan tiket plus. Okey, kita ada lagi masa dalam 2 minit. I remember that shot. Hai, Assalamualaikum. Welcome to AH Live Channel. Saya Azhar. Saya pula. Aku Azhar. Okay, hari ni aku telah memaksa diri aku untuk datang ke Floria, Festival Bunga dan Taman Diraja Putrajaya Royal Floria Putrajaya 2024. Nak masuk ke mana ni? Jalan kat mana? Mama, Kita hentam can je. we go here? Jom. Okay. Tak nak main lah. Tak nak main. Tak nak. Ni untuk budak-budak. Takkan nak main. So, ni lah kali pertama lah aku dan anak-anak aku datang sini. Walaupun festival ni setiap tahun ada kan. Memang sebab dekat kot. So, malah nak datang. So, kalau datang malam, dia lagi cantik lah. Sebab semua ada lampu. Semua ada lampu. Ni semua ni cantik. Kan. Sebab aku malam ni macam malas lah pula nak keluar. So, datang je petang. Petang? Wow. Taklah panas sangat. Sekarang pukul 4.30. Okey, 4.30. So, datang petang. Sejuk sikit tapi tak adalah lampu. Okey lah, datang petang. So, sebelum datang ni, korang boleh je nak beli tiket tu online. Tapi aku tak belilah sebab apa? Sebab takut tak jadi datang. So, beli je kat kaunter, tak ada masalah pun. Orang tak ramai time ni. What was that? Water spray, Mama? There's water. Saja holding. What is that? Ni Taman Hobbit. If you look at my water, put down. Tapi tak adalah dua. Hobbitnya tak ada. Dia buat taman macam tu lah untuk bergambar kan. Dia rumah Hobbit. Panas ni, lupa nak buat kipas. Ya Allah. Kalau duk ingat-ingat tadi tak ingat nak buat kipas. Nak belakang ni ada apa? Ni kalau malam-malam cantik lah. Ada air spray. Basah. Nak tak gambar? Nak tak gambar jom. Kebun dapur. Ni baru satu tempat ni, ada tempat ni 2 kilo. Masuk tu. Majlis Bandara Iskandar Puteri. The Majlis Bandaraya punya apa tu? Dia punya pameran. Kurang lah. Di Garden City. Oh, ni Majlis Bandaraya Johor Bahru. Ada kucing. Jom masuk. Kucing? No, it's not a cat. Tapi macam itulah kucing. Or a dog. Or a cat. Is it a cat or a dog? It's like a girl. I mean, a cat. Okay. So setiap majlis perbandaran akan datang sini lah buat expo. Mewakili majlis berbandara masing-masing. Tengok dalam ni ada air. Kim Kojo. So fancy kan? Selamat kot.
you sure this is human safe? Orchid. It's like you can fall down. Safe lah. Awak tak safe pula. Jom keluar kat sini. Video ni akan menjadi video panjang. Video ni akan menjadi video panjang. So kalau nak tengok semua boleh lah. Okey, kita nak beli air jap sebab panas. Anak-anak aku dah bising dahaga. Mana? Ni gula apung. That's not apung Julia. Tu. Nak beli tak? Ini aiskrim lah. Kejap lah. Okay, cari air. Ini ramai orang. It's not that hot. Oh, tu hujung sana ada air. Jom. Ya, ini. Ada kari je. Ni ada coklat nak? Coklat. Air goncang dulu Coklat. Okay. Oh, dalam ni eh? Air goncang dulu Ini jalan kaki. Asal lah. Okay, goncang dulu. Jom. Pulang ke sana. Okay, sekarang kita nak sambung jalan. Boleh? Boleh ke? Eat. Yeah, Eat while walk. Boleh? yeah. Of course. Okey, jom. Boleh. Mama je tak beli air. Mama malas nak pegang. Boleh tak? Main buat. Okey, ni di BKL. Jom masuk tengok. Ada muzik pula. Tangan dia. Ya. Wow. Cantik. Ada solar panel kat situ. Kantin. That's the bride and groom. Bride and groom boleh ambil gambar cantik-cantik lah kat sini. Sebab ni banyak bunga. If I'm getting mad, will I go? Come on, what kind of rose is this? Dia tak gambar. Ni. Tu ada tempat duduk. Besar lah. Yang di BKL punya ni. Satu taman besar. Oh tu. The bear? No, I don't want to. Aisyah. Aisyah nak ambil gambar dengan bear? No. Kesian datang tu. Mama, I told you that you don't want to go. Oh my God. Gambar berbayar. Okay, ni Taman Diraja, Royal Garden.
Ya, jangan risau, jangan pula masuk percuma. Akan tinggal masuk saja. Dia masuk duduk saja. Semuanya percuma untuk anda. Right? Dan pada sekolah malam pun tidak dihiburan juga untuk anda sampai pukul 12 tengah malam nanti. Betul kan? Malam ni kita malam merdeka kan ambang merdeka. Malamnya ambang merdeka. Kalau kata memang luar biasa lah malam ni. Malam yang tidak ini kan. Mama lukikan tu drink. Minumlah. Mungkin ada bunga api, mungkin ada bunga aja, api tak ada. Mungkin ada bunga aja, api tak ada. Sebab kat sini mungkin memang ada bunga kan. Jadi kita minta orang-orang luar ya, yang mana berada di luar tu nak relax-relax sejuk-sejuk dekat dalam ni, InsyaAllah bolehlah masuk ke pentas utama kita sekarang ini. Taman Malaysia Madani. Alright? Nak masuk sini Jangan tak? risau, jangan bimbang masa ke pentas utama kita ni. Semuanya percuma untuk anda. Mungkin ada yang luar sana tak tahu mana pentas utama kita. Pentas utama kita terletak di sebelah Taman Diraja ataupun di sebelah Taman Malaysia Madani. Jadi kita minta semua warga-warga Florida untuk beramai-ramai penuhkan pentas. Kat sebelah sana ada food festival. Oops, belakang. Dia buat tak gambar. Flora Plaza. Cantik. Nasi tahu. Blinky. Cantik. Banyak sangat bunga. Macam mana dia orang buat ni? Berapa banyak kos nak letak bunga-bunga ni kat sini? Ada tempat duduk? Ada tak tempat duduk? Tak larang nak semal, panas. Kita tengah bawah. Wow. What? Are you the one who cut them off? I can back to see them, but they're all cut off. Yalah, sebab dia dah jadi buruk, kenapa nak potong? Nanti dia tumbuh balik. Kita dekat dalam pameran orchid. Ni kalau Tok ni mesti suka. Sebab Tok kan suka orchid. So ni lah kamera ni flicker pula. Nak tengok terrarium sebenarnya. Terrarium. Kalau nak terrarium dia datang sini. Wow, cantik yang terrarium. Cantik gambar. Macam nampak tak? It's a garden inside the glass. Dan dia memang macam tu. Dia memang hidup. Dalam tu ada haiwan, ada pokok. So dia boleh hidup. Tak perlu buka. Ya ke? Tapi ini macam palsu. This is not a real terrarium. Sebab dia ada air palsu. Maybe just for show.
Boleh lah. Tak gambar tak? Terrarium dia cantik-cantik. Oh ni terrarium competition ni dapat nombor ketiga di competition. Ni semua yang menang-menang. Yang menang-menang yang tu gold. Masuk pertandingan ni, competition. That one silver, the bronze, the gold. Okay, jom. Kat dalam ni semua pameran orchid je. Diorang masuk competition. So orang tunjuklah yang mana menang. Yang mana dapat nombor 2, nombor 3. Macam bunga plastik tapi betul. Kalau diorang pasang muzik, aku terpaksa lah off sound sebab nanti orang kena tengok. Okay, kat sini nursery. Boleh beli pokok. Nina nak beli apa? Pokok bunga. Oh ni. Oh, nampak yang cantik. Bagi tahu. Aku nak beli kesom je. Beli tapi tak nak angkat. Boleh beli pokok kecil-kecil je. You know, I don't want to buy anymore. I just got cactus. Macam nak kata, tapi cactus kan dangerous. Kat kamu tengok. Nak tunjuk dia. Sukulent. Asha. Naik mana? Naik mana? Just take 3. This one. Take it. Take it. Ambil 3. What if it spike on me? Tak ada spike. Yang ni sukulent. Yang spike kat sana. Okay, kat sini boleh beli pokok. Okay, korang kita nak balik dah. Tengok ni dah terbeli banyak pokok. Macam aku beli pokok kesum, pokok daun sup. Anak aku beli pokok bunga. Tengok ni pokok beli. Pokok beli. Pokok sunflower. Ya Allah, sasar nanti mati. So
So ada banyak lagi tempat untuk nak pergi tengok, tapi dah petang nak kena balik. Sebab malam ni Aisyah ada kelas ngaji, so nak kena balik dah. Anak aku seorang sikit perut pula. So that's all my video for today about Floria, Royal Floria. So harap korang enjoy watching this video, and don't forget to subscribe to my channel. Bye bye. Ada air tak kat sini? Jangan nak tutup kamera dah, siap.